Dan telah dijadikannya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jubair kepala pasukan 50 orang yang duduk di atas bukit kerana mereka ini pandai memanah. Ada satu bukit, kalau tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, pergi ziarah Uhud, pergi tengok. Tu dia Jabal Uhud sederet tu. Tepi balik ni ada satu bukit kecil. Bukit tu dia panggil apa? Jabal Rummah. Rummah, ra mim alif ta simple. Rummah, daripada perkataan rama yarmi. Kan Quran kata wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Rama, rummah tu maksudnya lontar panah. Jabal Rummah maksudnya bukit yang ditempatkan pasukan pemanah yang nak panah daripada atas. Nabi dah atur cantik dah.